Okay gang, so kembali lagi dengan Trustmatic Automotive. Hari ni aku nak share berkenaan dengan basic checking lah. Basic checking yang kita buat kalau dekat workshop kita. Setiap kali servis kereta customer, mesti kita wajib buat benda ni. So jom korang follow aku. Yang ni untuk model F10, BMW F10 lah. Yang ni NJN20 2.0. So untuk mengelakkan isu-isu customer parking satu hari kereta jadi tak hidup, ataupun dia pergi mall ke tiba-tiba kereta tak boleh start. Sebab tu kalau kat kita, bila kita buat servis kereta customer, kita akan buat sekali, kita orang panggil ni basic checking lah. Battery test, cranking test. Cranking test ni untuk dia punya starter motor lah, dia punya healthy, dia punya starter motor tu macam mana. Dengan lagi satu untuk dia punya generator. So kalau untuk kereta fully petrol, dia punya alternator punya charging lah. Kita akan sambung connection battery test ni dekat belakang. Dia kena tengok model kereta lah. Kalau untuk F10, untuk BMW biasa bateri kat belakang, kita sambung kat belakang. So bagi dia menyala, jom sambung kat depan. So untuk kereta ni, customer komplain kereta dia tak mati, tapi dia ada keluar warning bateri. Tapi bateri tahun lepas baru dia tukar. Yang ni kau tengok dekat sini, dia keluar warning bateri lah. Bateri baru 11 bulan, tak sampai lagi setahun dia pakai AGM. So yang ni kita masukkan dia punya kod bateri lah, AGM 850. So kita akan test. Dia suruh tutup semua bonnet, pintu. Dan ni untuk bateri. So jadi bateri dia okey lagi. Kita continue lagi untuk dia punya cranking pula. So dia terus start. So cranking pun normal lah. Continue lagi. Dia punya, kita tengok dia punya generator, alternator lah. Kalau untuk kereta petrol, off semua. Continue. Release. Continue. Buka semua lampu dan aircon. Dia nak tengok charging semasa buka aircon dengan lampu dan sebelum buka tu. Dia kena tengok dua-dua lah. Okey. Dia suruh turn off. So no output. Dia punya, kau tengok dia punya reading untuk alternator ni tak cantik. So dari segi dekat sini kita boleh send report dekat customer by PDF pun boleh. Kita tunjuklah dia punya battery condition macam mana, starter macam mana, dia punya alternator macam mana. So untuk kereta ni, problem dia dekat alternator, tapi kita kena double check dulu sama ada connection dia problem ataupun memang alternator dia dah start charging tak cukup. So untuk korang yang buat servis dengan kita orang, make sure korang dapat record daripada kita punya technician ataupun kita punya service advisor untuk tiga benda ni lah. Sebab benda ni memang basic. Setiap kali servis, tak kisah normal ataupun major servis, kita akan buat benda ni supaya customer tak terkena. Lepas sebulan servis, kalau kita tak bagi tahu dia, mungkin dia pun tak perasan, tiba-tiba dia parking kereta tak boleh start, dah terpaksa guna perkhidmatan towing ataupun panggil technician ke lokasi. So untuk korang yang berhampiran Kelang Valley nak check ataupun nak repair kereta konti korang, boleh roger kita orang di Trustmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Terima kasih.